Ada 5 sate pilihan orang Melaka. Save dengan share dulu siap-siap, nanti boleh pergi. Yang pertama ni Sate Mansur ataupun dikenali Sate di Mawar. Antara yang legend juga dekat dalam negeri Melaka ni, dah 30 tahun berniaga. Orang-orang lama yang duduk dekat tengah bandar mesti tahu kan kedai sate ni. Kedai ni kalau malam-malam memang sangat ramai. Bukti dia kau tengok, 2 carang dia buka. Lokasi dia dekat Jalan Tun Perak. Hari Ahad dia cuti. Yang kedua ni lokasi dia dekat Bacang. Ramai yang suruh pergi makan dekat sini. Nama dia Sate Tsunami. Sekarang ni pakcik ni yang berniaga. Sebelum ni arwah anak dia yang berniaga. Kuah sate dia boleh dikatakan antara yang terbaik juga di Melaka. Dekat sini ada sate ayam, sate daging, sate perut. Pakcik ni berniaga dekat kedai Asam Pedas Rashid. Dia start berniaga dalam pukul 5 lebih, pukul 6 petang macam tu. Yang ketiga ni sate dia boleh tahan juga. Kalau baca komen-komen yang saya buat hari tu, ramai yang suruh datang makan dekat sini juga. Sate dia ni tak ada nama, tapi dia berniaga dekat Dapur Selera, dekat MITC Melaka. Dia berniaga betul-betul dekat depan kedai Dapur Selera tu, sebab dia sendiri owner kan. Selain daripada sate, makanan-makanan goreng-goreng tu semua ada. Tapi betul lah apa yang orang cakap, saya sendiri pun tertarik dengan sate dia. Pukul 5 petang sampai pukul 1 pagi dia berniaga. Hari Sabtu sahaja dia cuti. Yang keempat ni legend juga dekat dalam negeri Melaka, Sate Pak Malau. Siapa sangka berniaga dekat depan rumah je pun, tapi kedai penuh selalu malam-malam. Dalam banyak-banyak sate yang ada dekat Melaka ni, rating sate kedai ni paling tinggi. Kalau kau nak pergi makan sate dekat sini, kau confirm tak boleh naik bas, kena bawa kereta. Jalan nak masuk ke sini memang kecil sikit. Walaupun dia terselit dekat tengah-tengah kampung kan, orang tetap juga pergi. Sate Pak Malau dekat Pengkalan Rama. Ahad sahaja dia cuti. Yang kelima ni pun memang sate legend juga dekat Semabuk. Orang Semabuk, orang Duyung, orang Alai, orang Padang Temu, semua tahu ni Sate Haji Ibrahim. Tapi dekat sini special sikit, banyak sikit pilihan. Sate ayam, sate daging tu dah biasa. Dekat sini ada sate kambing, sate kerang, sate paru. InsyaAllah makan sate dekat sini tak mengecewakan. Okey, cuba listkan lagi mana sate yang ada. Nanti saya buat video lagi. Okey, bye.